Tok Singa persoal Ustaz Syafiq buat rawatan menggunakan jin. Patut betul pun ada nombor saya kan, call je kat saya. Kita kan dah baik, dah raya semua dah okey je, dah call semua. Saya tak ada isu ketuk, call lah saya, tak ada masalah pun. Contoh call Ustaz Syafiq, tolong buatlah satu video. Isu pendedahan oleh Tok Singa mengenai Ustaz Syafiq telah mencetuskan kontroversi hangat dalam kalangan pengamal perubatan Islam. Kontroversi ini timbul apabila wujud persoalan mengenai kaedah rawatan oleh Ustaz Syafiq yang menggunakan perkhidmatan jin. Bagaimanapun, menerusi sesi siaran langsung bersama Tok Singa dan beberapa orang perawat perubatan, Ustaz Syafiq tampil menjawab persoalan dan isu berbangkit mengenai kaedah rawatan tersebut. Ada apa syara'iyah yang ada KKM ni, bolehkah benda macam tu? Saya tanya. Adakah dibolehkan? Kalau dibolehkan, lepas ni saya pun nak buat. Saya boleh tarik, saya boleh keluar, saya boleh skor lah. Saya nak tanya sebab apa? Saya takut orang link melakukan seperti mana kamu lakukan. Jawab soalan saya, boleh ataupun tak boleh dalam rawatan macam tu. Itu saja. Kalau tak boleh, settle lah. Tak boleh, okey. Tak boleh, tak apa. Kalau boleh, okey. Kita buat bagi sampai boleh. Boleh cakap ke? Okey, cakap. Okey. Kalau ikutnya kita merawat ni, semua dah faham. Okey. Kita boleh rasa jin tu, dan dia adalah passion saya, bekas passion saya tahu. Benda tu macam ada kat dalam badan dia lagi. Jin ni pupuk. Ingat senang macam tu dia nak keluar. Sebut daun bidara, tu lagi. Ingat senang. Kita tahu dah. Dari segi psikologi, dia takkan keluar. Pernah kita, okey, dengan berkat daun bidara sabun, pakai sabun tu memanglah dia akan redakan masalah. Tapi tak semestinya benda tu keluar. Kok mana pun dia ada kat dalam. Kita kunci dia, kita baca ruqyah dia, baru dia tahu, baru kita kenal dia. Betul ke ada kat dalam, kita boleh tahu. Tu dia menempik lepas kita baca ruqyah tu. Kita baca ayat kursi semua, baru dia tunjuk diri sebenar. Dia berlakon keluar. Dan sebagai perawat tak boleh nampak jin tu keluar. Jadi saya yakin benda tu masih ada kat dalam sebab kita dah biasa merawat. Kebanyakannya dia belum keluar. Takkan secepat itu mudah dia keluar. Itu sajalah pendapat saya dan saya terangkan sekadar itu saja. Okey, saya rasa soalan tu tak dijawab. Saya tanya, bolehkah kita menarik balik jin yang telah dikeluar masuk ke dalam tubuh pesakit dulu sementara kita nak rawat? Saya nak tanya yang tu soalan dia. Boleh ataupun tidak, Ustaz? Ustaz jangan kata Ustaz merasakan, tadi Ustaz kata, saya tak kata dia ni semuanya tak betul. Saya kata yang dia buat, dia suruh selawat, apa dia buat rawatan dengan cara betul, dia memang betul, tak ada masalah. Cuma dari segi nak buat marketing tu kena hati-hati. Sebab apa? Dalam bidang rawatan ni tablis iblis sangat kuat dan juga tipu daya ni sangat tinggi. Dan benda ni bila kalau orang tengok, orang kata merapu, orang kata apa benda macam ni. Jadi itu saja soalan saya bagi tahu, dan alhamdulillah Ustaz dah kata benda tu tak betul. Alhamdulillah. Orang lain kerap. Patut betul pun ada nombor saya kan, call je kat saya. Kita kan dah baik, dah raya semua dah okey je, dah call semua. Saya tak ada isu ketuk, call lah saya, tak ada masalah pun. Contoh call Ustaz Syafiq, tolong buatlah satu video. Contoh buat video declaration mana benda ni, lagu ni semua. Okey, kalau Ustaz nak tahu ni, kalau Ustaz Tuan Syafiq nak tahu, saya tak berhubung tu sebab dengan kamu, sebab hari tu kamu kata tak apalah. Kamu yang kata, ingat last saya call kamu kata tak apa tu, saya tu buat kerja saya buat kerja saya lah. Kalau kita jumpa lah. Kamu kata macam tu dengan saya, jadi saya rasa betul lah tu. Betul lah. Kamu kata kalau jumpa lah. Maknanya kamu kata saya sampai nak, takkan dah sampai nak buat macam tu. Tegur call lah. Kita Muslim lah, kita saudara. Kamu dah cakap, jadi saya rasa segan nak call, nak tanya apa, saya malas. Sebab kamu kalau jumpa lah, tegur lah. Kamu buat hai kamu, saya buat hai ke saya lah. Kamu yang cakap. Tegur kan, nanti cakap jumpa kan tegur. Okey, sebab benda ni perlu, benda ni soalan ni, rasa benda ni adalah satu isu yang besar. Datuk boleh call saya, nombor saya ada sepatutnya. Okey, saya nak beritahu kat apa Tuan Syafiq. Saya sebelum saya nak macam orang kata tak tanya kan, saya tanya kepada kawan kamu Solihin, Ustaz Solihin. Saya mesej dia, saya tanya dia macam mana ni, tolong Ustaz bagi, tanya Ustaz nasihat dia. Boleh tengok, saya boleh tunjuk semua saya kata tolong nasihat Ustaz Syafiq ni. Dan dia pun dah jawab kat saya apa semua, tapi saya tengok tak ada apa pun. Jadi sebab itulah saya buat video, saya tanya dan saya minta kamu jawab dengan tenang, jawab dengan baik-baik. Kalau benda tu tak boleh, selesai dialog supaya benda ni tak berlaku lagi fitnah kepada kamu. Saya tak payah ambil tahu hai kamu pun tak ada masalah Tapi saya rasa benda ni melibatkan orang lain.
Okey. Jelaskan. Ustaz, Buat sudah. live dia pun dah jelaskan. Tadi pun dah jelaskan. Macam mana nak jelaskan lagi? Dah sudah lah. Tadi dah jelas. Sudah jelas saya sikit. tahu kan. Jelas sikit. Cukup. Yang tu cerita lama. Tu dah kata lah tadi. Tu cerita lama. Cukup lah. Kita settle. Nanti kita nak buka buku baru kalau boleh ni. Kalau alangkah bagusnya kalau macam ni kita berbincang untuk ilmu-ilmu untuk ke depan ni. Alangkah lagi bagus. Banyak lagi rawatan yang tengok lagi merapu tu ada. Betul tak tu Singa? Betul. Berapa kalau kita bincang untuk ilmu-ilmu yang merapu tu. Saya kira bagus. Saya ni Tok Dayan. Kita Saya faham. tak kisah. Saya tak pernah campur dengan Tok Dayan duk cerita ke orang ni. Saya tak pernah campur. Tak apa api lah. Kalau benda tu melibatkan kebenaran, jalan terus. Kita boleh kata tu singa, tu sapi, pada ni satu aliran sebenarnya. Cuma ada sikit-sikit selisih sikit. Kita betul-betul kita pakat-pakat cover sama-sama kita lah. Janganlah kita duk. Jadi tak elok. InsyaAllah, saya tak ada masalah. Saya tak ada simpan dendam apa. Saya hanya bertanya soalan. Alhamdulillah, macam tu saya lah. dapat jawapan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, harap macam tu. Kita banyak lagi benda yang kita nak kena tepung tu. Luar tu. InsyaAllah. InsyaAllah. Itulah. Macam mana pendapat Ustaz Farizan? Ni apa Tok Singa dah lalang naik kotak ni kan. Ada apa-apa lagi Tok Singa nak tanya Ustaz Syafiq? Tok Singa tanyalah. Tak apa, saya dah tanya soalan tu dah. Saya tanya, saya dah rasa puas hati. Dia jawab benda tu tak boleh. Jadi saya tak ada dah kata saya ni betul. Saya pun terima. Apa nasihat dan teguran orang lama ni saya terima. Alhamdulillah. Cuma saya nasihat saya kepada saudara Syafiq lah. Berhati-hatilah dalam media ni. Supaya benda ni tak berlaku lagi. Benda-benda yang melibatkan orang ni tak faham. Sebab tu saya beritahu dalam live. Kita buat live ni ada benda kita boleh tunjuk dan ada benda yang kita tak boleh tunjuk. Sebab manusia, orang awam, orang umum, dia tak akan faham apa benda kadang-kadang melibatkan dengan mistik ni. Dan bila tak faham, dia akan menimbulkan fitnah. Bila menimbulkan fitnah, akan melibatkan semua orang. Jadi saya nasihat saya ikhlas sajalah. Terpulang saya bukan siapa-siapa pun. Nak ikut-ikut, tak mau ikut pun tak ada masalah. InsyaAllah itu saya kot. Itu bagus. Nasihat tu bagus. Tapi kalau call saya tu lagi bagus sebenarnya awal-awal. InsyaAllah. Tok Singa. Tok Singa dah Saya tak suka terus. Kita saling boleh berhubung, tak ada masalah. Kita tak ada gaduh, kita dah maaf sebelum ni, dah maaf lah, tak ada apa pun. Okey, tak apa, insyaAllah saya pun tak ada masalah. Saya tak simpan apa pun. Saya cuma tanya soalan itu saja. Okey, tak apa, insyaAllah saya pun tak ada masalah. Saya tak simpan apa pun. Saya cuma tanya soalan itu saja. Jadi apa persoalan kenapa saya block? Saya tak sukalah orang, saya tak tahu, saya tak suka pasal orang, dah react pasal orang, dan orang react pasal saya pula. Saya tak suka. Kalau bersahabat saya, call terus. Tegur saya. Tak apa, blok saya pun tak apa, tak ada masalah. Saya tak ada itu hai boleh beli. Boleh blok Saya tak cuba apa. untuk elak kepala saya fikir orang kata kat saya. Sebab saya nak jaga mental saya. Boleh. Tok pun tak suka bila orang kata-kata kan. Sama juga kita manusia. Ada naluri tersebut. Saya sebenarnya, kalau nak makluman saudara Syafiq, saya ni, bila saya dah post, saya post sebelum ni awal lah di muka buku saya post, saya kata hukum memasukkan jin ni haram. Saya tak mention nama siapa-siapa. Lepas tu saya buat lagi satu video, saya penerangkan. Tapi saudara Syafiq pun tak ada call apa-apa saya tak risau, saya okey lah. Kalau saudara Syafiq kata saya tak call, okey lah. Saya kata betul lah, saya tak call. Tapi saudara Syafiq pun tahu dah video tu saya nak bagi tahu macam mana supaya benda ni tak menjalankan lagi fitnah tu. Tetapi follower Ustaz saudara Syafiq ni masuk hantam kita ni kau-kau. Seolah-olah kita ni busuk hati. Saya tak mention nama siapa pun. Saya bercakap di atas keilmuan. Saya hujah atas keilmuan supaya orang tak salah faham. Kalau dalam puasa tu Pasal isu saya sekarang, isu saya sekarang tu jadi macam tu. okey, saya nak beritahu kepada saudara Syafiq. Okey, saudara Syafiq kata dalam podcast tu, kalau saudara Syafiq dah kata benda tu bukan lakonan, bukan apa semua, dah okey lah, selesai lah. Sebab tu saya kata benda tu, kalau benda melibatkan masuk jin, kecuali lah benda tu dah terasuk sendiri. Dah terasuk sendiri, jadi alhamdulillah kita ni sebagai perawat kita kena buat keluar lah. Hukum harus kita kena merawat dia untuk sembuhkan dia. Itu saja. Apa tu? Pada settle. Minta maaf banyak, minta maaf banyak kalau silap, tapi lain kali boleh direct. Kalau benda tu melibatkan kamu rasa tak puas hati, Ustaz Sulin, direct call Ustaz Syafiq, tadi buat macam ni. Okey, baik, masih. Kan dulu Ustaz Sulin pun up juga. Hello? Lek Ya, okey. Jangan tu jangan baiklah tu yang bersokong jangan tu. Kadang-kadang kita Lain kali macam tu. Kita nak semua call dia. direct. Call dia tu. Hello?
Call dulu. Jangan tweet up video kita komen. Tak aliran kita. Dan saya pun nak minta lah kepada semua orang pun, kalau kata nak buat rekod lah, saya lu beritahu lah sepatah dua. Saya nak mention dan orang tak kenal pun tak nak mention saya sangat, no? Boleh tak man, Tuan Man, no? Boleh dah pasal Nanti bila-bila kita jumpa, insyaAllah kita jumpa. tak ada masalah. Saya tak ada masalah apa pun. Okey, saya pun tak ada masalah apa. Saya tak ada masalah apa, dan saya pun dah suka cari masalah sebenarnya. Betul. Cuma bila orang invite saya, bila saya pun tengok video tu, lepas tu berbincangkan isu yang saya rasa kena terpalit juga dengan saya. Sebab kadang-kadang jin tak mau keluar pun, saya tahan jin tu suruh sembang dulu. Mana saya suruh terus keluar. Sembang ni saya bagi saya minta maaf lah Tuan Mas. Bukan. Dengar. Baik, Tuan Singa bagi. Tuan Singa suka potong. Bagi Okey, cakap. Jom. Okey, dia macam ni. Kalau saya pun ada masalah dengan isu pesakit, isu perawat sakit. Kalau jin tu buat cakap tergantung-gantung, saya pun akan tahan dia, jangan keluar lagi. Saya suruh settle dengan saya dulu. Jarang sekali lah. Kena gangguan jin, terus saya keluarkan dia. Apa benda tak selesai masalah. Faham tak? Jadi saya lebih suka kalau boleh berbincang, bercakap supaya benda tu kita boleh dakwah. Tak ada masalah pun. Jarang lagi lah saya merawat orang terus saya kick jin tu terus keluar. Tak ada. Jadi bagi saya isu jin tahan saat nak bersembang dengan jin saat nak keluarkan tak ada masalah pun sebenarnya, atas kaedah masing-masing. Saya rasa Tok Singa pun ada pengalaman tersebut, tahan jin tu, sembang dengan jin dan sebagainya. Boleh lah sembang tu, tapi janganlah sembang. Saya cakap. Jangan member pula. Tak ada. Saya tak kata apa dialog ni tak boleh. Syekh Abdul Salam Al-Bali pun dah tulis dalam buku dia cerita pasal dialog. Dialog ni dah pun semua ni. Okey, cuma kita ni tak boleh melayan banyak sangat jin-jin ni sebab dia boleh mendatangkan fitnah. Seperti mana saya beritahu, bila jin masuk dalam badan ni, dia akan secepat menuduh pesakit ni. Dia akan menuduh orang tu, orang ni. Tiba-tiba Itu saya rasa kurang setuju. Dulu saya macam tu juga. Saya nak beritahu kepada Tuan Man. Lepas saya dinasihati oleh pengamal-pengamal perubatan syariah, oleh perubatan yang ada KKM ni, dan ustaz-ustaz yang tak bagi live ni. boleh saya